Biasa mampir review tentang donut fish. Kali ni Flax Nectarine fish. Macam lain macam. Kita buka tengok kat dalam dia macam mana. Dan kali ni datang daripada negara origin dia adalah Spain. Dia ada tulis kat sini. Dan dia punya variety dia 0778. So variety yang premium lah. Yang ni kualiti dia premium. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok. Dia punya warna merah dekat dalam dia. Subhanallah, cantik ya. Yang ni dia nectarine tau. Dia beza dengan donut fish. Dia beza. Walaupun physical nampak seakan-akan sama, tapi dia ada beza. Seperti biasa, Mampir akan review dan rasa macam mana. Best ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah, dia memang beza. Banding dengan donut fish, dia lebih wangi, lebih manis. Sedap ni. Dia banyak. Macam biasa, kandungan vitamin C sangat tinggi, kalsium, kalium, bagus untuk usus, bagus untuk kulit, bagus untuk jantung. Masya-Allah. Cuba rasa ni. Siapa yang tak pernah rasa kena rasa. Sedap ni. Daripada negara Spain, Spanyol. Sedap. Sedap. Makan satu ni pun dah rasa kenyang lah.